buku. Hei, anak siapa lah yang memekak itu? Hendak membaca pun tidak senang. Ada satu benda Lain bentuk, lain rupa, khasiatnya pun berbeza. cuma ia satu nama, cuba tegak. Engkau digemari, Kecil besar tua muda, mudah pula dicari. walau serata dunia, cuba tegak. Digoreng atau rebus, Dipanggang atau kukus, diperam atau bungkus. khasiatnya memang bagus. Cuba tegak, siapa dia? Tahu tak jawapannya? Aku kacang hijau, dia kacang soya. Aku kacang tanah, dia kacang dal. Aku kacang parang, dia buah pinggang. Aku kacang merah, dia mata hitam. Dia kacang kuda. Ayo mana ni? Aku kacang gajah. Kuat ya. Woi, cepatlah. Wow. Oh. Oi, tunggulah, oi. Tunggulah. Alamak, tingginya. Buku apa ni ya? Banyaknya. Kau bukannya pandai baca, Aish. Memang ah. Apa ni? Asyik cakap aku tak pandai je. Memang ah. Iya. Jomlah turun. Aku gayat lah. Apa? Harap badannya besar. Penakut. Hai encik-encik semua. Wow, ini kepunyaan kamu kah? Siapa pula tu? Tu, wow kita lah. Ini... Aku punya wow. Ha, sama-sama. Apalah. Tak cakap terima kasih. Thank you. Terima kasih lah. Oh, sama-sama. Ha? Kau ni siapa? Saya ialah ulat buku. Oh, buku yang bertimbun ni kau ke yang baca? Memanglah. Takkan Dul pula baca. Oh, kata aku tak pandai baca lah tu. Tidak mengapa. Kalau tidak pandai, saya boleh ajar awak membaca. Ha, kamu semua pun kalau mahu boleh belajar sekali. Membaca? Dengar je dah mengantuk. Main wow lagi bagus. Entah, makan lagi best. Tapi kalau tidak tahu membaca label, kita boleh termakan makanan yang sudah rosak. Tak apa, perut dia kebal. Diamlah kau. Ha, dengan membaca, kita akan dapat mengetahui tentang berbagai perkara.
Eleh, tengok TV pun boleh menambah ilmu juga. Ya, betul. Tapi, kalau kita rajin membaca, tentulah ilmu pengetahuan kita lebih lagi. Cuba tengok buku ini. Ada diterangkan tentang cara pemakanan yang sihat. Ha? Makanan? Mana? 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 Bukan itu sahaja. Kita juga boleh belajar tentang sejarah, sains ataupun ilmu alam. Oh, buku komik tak ada ke? Ada. Tengok ni. Tetapi, janganlah asyik membaca komik saja. Minta sini. Aku nak tengok. Eleh. Ini aku tahu ni. Aku pun. Ha, tengok buku ni pula. Apa ni? Gambar kuih pun tak ada. Apa ni? Tulisan. Aish, tak ada gambar ke? Tak best. Tak best juga. Apa ni? Ini lagi tak best. Tulisan je macam mana nak faham? Aish. Buat aku naik darah je. Sebab itulah kita kena belajar membaca. Barulah faham. Aku nak belajar. Aku nak belajar. Ha, bagus. Yang lain pula macam mana? Buang masa je lah baca ni. Pergi main lagi baik. Jom turun. Tidak mengapa. Mari kita belajar membaca. Tepi. Marapai sudah mari. Tepi. Pon. Nena. Itu macam Dul. Oi, Dul. Buat apa tu? Oi, Dul. Rajinnya Dul membaca. Buang masa betul. Weh, Dul. Ha? Oh, Din. Apa hal? Alah, engkau ni asyik membaca aja. Apa hal? Jomlah kita main sama-sama. Tak boleh lah. Sekarang masa belajar. Bagus, Dul. Ha, kamu semua pun janganlah asyik bermain saja. Bacalah buku. Tengok macam Dul ni. Sekarang, dia sudah pandai membaca. Yalah. Aku dah boleh baca macam-macam buku cerita. Best tau. Eleh, apalah sangat. Tak nak main sudah. Nama kau Dola. Biarkanlah, Dul. Jom kita sambung membaca. Okey.